Hari ni Abang Ijaz nak tunjuk dekat hampa macam mana nak bancuh ayak balang 23 liter menggunakan 888 Premix Chocolate Hazelnut. Mula-mula kita masukkan dulu 2 pack Chocolate Hazelnut powder. 1 pack yang kedua. Kita tuang. Okey, lepas tu kita masukkan 2 liter air panas. Lepas tu kita kacau dah sampai larut. Yang ni nampak pekat. Dia malt, dia hazelnut. Lepas tu kita masukkan 2 tin susu pekat. Kacau sekali lagi bagi dia larut. Lepas tu kita masukkan 1,5 beg ais. 1. Masukkan lagi setengah beg. Lepas tu kita kena masukkan secret ingredient untuk ayak balang, susu cair. 2 tin. Lepas tu kita kacau sekali lagi. Nak lagi fancy, kita masukkan aiskrim butter 1 bat. 1 batang lah. Okey hampa, dah siap. Sangat mudah. Hampa boleh pakai 2 jenis cup. Satu yang 16 ounce punya, 500 ml. Nak lagi fancy, kita masukkan aiskrim. Nak lagi fancy, hampa masukkan chocolate rice. Satu lagi yang 20 ounce dalam 600 ml. Kita masukkan aiskrim. Dan kita masukkan chocolate rice. Untuk plastik point kita ada 2 jenis. Satu yang 6x9 boleh masuk 700 ml. Satu lagi yang 7x9 boleh masuk dalam 1 liter air. Macam nampak? Senang kan? So kalau kata hampa nak menego lepas ni, hampa boleh cari kita punya brand 888 Tea Coffee. Sebab apa? Dia mudah nak bancuh. Masukkan air panas, kacau-kacau sampai larut, masukkan ais.